Teknologi pertanian kini semakin berkembang dengan penggunaan sistem digital yang membantu petani meningkatkan hasil tanaman secara lebih cekap dan sistematik. Antara teknologi yang semakin digunakan ialah sistem fertigasi yang membolehkan pengairan dan pembajaan tanaman dikawal dengan lebih tepat. Di Perak, pendekatan ini membuka peluang kepada usahawan tani mengurus tanaman secara lebih efisien selain meningkatkan hasil serta pendapatan. Di sebuah ladang cili di Kampar, sistem fertigasi digunakan bagi memastikan tanaman dapat diurus secara lebih konsisten dan efisien. Melalui sistem ini, air dan baja disalur terus kepada setiap pokok melalui rangkaian paip dan saluran khas sebelum dialirkan ke tanaman. Berbanding kaedah konvensional, fertigasi membolehkan petani mengawal jumlah nutrien yang diterima tanaman dengan lebih tepat sekaligus membantu meningkatkan pertumbuhan dan kualiti hasil. Jadi untuk kita monitor benda tu, kita ada dua tools yang kita gunakan dekat sini. Yang pertama kita ada kita punya scale station. Lepas tu yang kedua kita ada kita punya drain station. Scale tadi tu lah. Ya, betul. Okay. Yang tadi tu ialah scale station lah. Kita akan timbang polybag kita untuk monitor dia punya kadar apa kita panggil sebagai dry bag. Itu kadar pokok tu makan air ataupun kadar transpiration dia lah. Kalau untuk yang drain station pula, kita nak monitor kadar baja yang tertinggal dekat dalam polybag. Sekiranya baja tu terlalu banyak, dia punya pokok akan senang stres. Kalau baja dia terlalu kurang, pokok kita pun akan stres juga. Yang itu yang akan membawa kepada masalah-masalah tanaman lah. Pengairan dan pembajaan juga boleh dikawal secara automatik, manakala pemantauan tanaman boleh dilakukan secara digital menggunakan telefon pintar. Pendekatan ini membantu memastikan tanaman menerima nutrien yang mencukupi tanpa berlaku pembaziran sumber. Fertigasi ni dia boleh membantu kita untuk menanam pada musim yang panas pun tak ada masalah, musim hujan pun tak ada masalah. Jadi kat situlah dia punya advantage dia. Kita ada weather station untuk kita check, monitor kita punya kepekaan cahaya matahari, temperature, kelajuan angin, yes. Yang tu kita boleh check. Penggunaan sensor cuaca atau stesen cuaca membolehkan petani memantau keadaan ladang secara masa nyata. Data seperti suhu, cahaya matahari dan kelajuan angin membantu petani membuat keputusan yang lebih tepat dalam pengurusan tanaman. Kalau kita nak bandingkan fertigasi dengan teknik konvensional yang lama, teknik konvensional yang lama ni kita memerlukan tenaga kerja yang ramai lah. Kalau kat sini, kita tak perlukan tenaga kerja yang ramai sebab sistem semua saya yang kontrol lah. Untuk sekali harvest dalam 1000 pokok ni, pada waktu peak dia boleh cecah 400 ke 500 kilo untuk sekali harvest. Keupayaan menghasilkan sehingga 400 hingga 500 kg cili bagi setiap tuaian menunjukkan potensi teknologi fertigasi dalam meningkatkan produktiviti tanaman. Malah penggunaan sistem ini juga membantu usahawan menjana pendapatan sehingga RM30,000 bagi setiap musim tuaian. Baik, di sini proses pertama melibatkan baja A dan juga baja B yang dicampur bersama untuk mendapatkan sukatan baja yang sesuai sebelum dimasukkan ke sistem saliran untuk disalurkan ke tanaman. Dan dari proses pertama tadi, air akan masuk melalui dripper ini sebelum disalurkan ke dalam polybag. Bagi usahawan tani, penggunaan teknologi seperti sistem fertigasi memerlukan modal permulaan serta perancangan yang rapi. Di sinilah peranan institusi kewangan seperti Agrobank dalam menyediakan pembiayaan serta khidmat nasihat bagi membantu usahawan tani mengadaptasi teknologi moden dalam pengurusan ladang. Agrobank ini merupakan institusi pembangunan. So, bagi tujuan tersebut, kita juga memberi galakan dan juga skim pembiayaan yang membolehkan usahawan-usahawan terlibat secara aktif dengan perusahaan pertanian yang melibatkan teknologi moden. So, malahan kita menyediakan dana-dana khas dengan kadar-kadar yang menarik, yang begitu rendah, dan kita juga bersedia, malahan menggalakkan mereka untuk mendapatkan pembiayaan yang mana melibatkan dengan teknologi yang kita mungkin pada peringkat ini kita letakkan di bawah 4IR terlebih dahulu, ya. Dan ada sebahagian daripada 3IR atau dan 4IR dan ada juga dah mula sampai peringkat 5IR. Agrobank dia ada bagi satu apa kita panggil training. Agrobank dia ada bagi satu training yang mana kita boleh
improve lagi daripada segi kewangan, sebab kebiasaannya petani dia pandai tanam tapi dia ada masalah menguruskan kewangan. Jadi Agrobank dia ada bekalkan training untuk kita menguruskan kewangan, dia ajar kita bab marketing, dia ajar bab social media and everything. Kat situ dia membantu saya leverage. Dia bukan semata-mata pembiayaan, tapi dia membantu saya leverage daripada segi training tu. Sokongan pembiayaan ini membolehkan lebih ramai usahawan tadi beralih kepada penggunaan teknologi moden dalam pengurusan ladang mereka. Pendekatan ini bukan sahaja membantu meningkatkan hasil pertanian, malah menggalakkan penggunaan teknologi dalam kalangan pengusaha sektor agro. Secara tidak langsung, ia turut membuka peluang kepada generasi muda untuk mencuburi bidang pertanian moden yang berasaskan teknologi. Dan daripada situ, dia menikmati kadar keuntungan pembiayaan yang agak rendah, dan selain daripada itu juga, dia juga akan diberi khidmat nasihat. Selain daripada bantuan dana, kita juga akan menawarkan khidmat nasihat untuk tujuan tersebut. Pembankan ialah satu tools yang boleh leverage kita punya business. And then kat situlah saya berjinak-jinak untuk buat pinjaman dengan Agrobank. Waktu tu mula-mula saya pinjam lebih kurang dalam 10,000 je. Lebih kurang tahun 2017-2018 macam tu. Kiranya waktu tu saya buka kecil dia dulu. Yang mula-mula tu saya dah start. Lepas tu saya expand lagi sikit. Dengan 10,000 tu. And then lepas beberapa tahun kira saya dah boleh leverage saya punya bisnes, barulah saya pinjam lagi another 50,000 lah. Yang itu saya buka lagi satu tempat berkapasiti lebih kurang dalam 2 ekar. Penggunaan sistem vertigasi dalam penanaman cili membuktikan bahawa teknologi moden mampu mengubah cara pertanian dijalankan daripada pengurusan tanaman yang lebih cekap sehinggalah kepada peningkatan hasil dan pendapatan. Pendekatan ini menjadi antara langkah penting dalam memodenkan sektor pertanian negara. Dengan sokongan pembiayaan serta bimbingan daripada Agrobank, lebih ramai usahawan tani kini berpeluang mengadaptasi teknologi pertanian moden, sekaligus menjadikan sektor agro lebih berdaya saing dan menarik minat generasi baru untuk menerus ke bidang pertanian. Laporan Nur Shahana Kamarudin, RTM.